Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Perisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Aulia Atika, mewakili Sekolah Menengah Kebahasaan Tengku Lela Segara. Berdiri di hadapan para hadirin pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Tonggak Perpaduan dan Kemajuan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapakah Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama dan budaya masih mampu hidup dalam keadaan aman? Jawapannya ialah kerana kita mempunyai satu pegangan yang menjadi asas penyatuan rakyat, iaitu rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dibaca semasa perhimpunan sekolah, malah merupakan panduan hidup yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Jika dihayati dan diamalkan, rukun negara mampu menjadikan negara terus bersatu dan maju. Hadirin sekalian, isi pertama, rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang unik. Kita hidup bersama walaupun berbeza bangsa, agama dan bahasa dan budaya. Perbezaan ini bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan negara. Melalui prinsip-prinsip rukun negara, rakyat diajar supaya saling menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama. Sebagai contoh, ketika musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali dan Hari Gawai, rakyat Malaysia saling menziarahi antara satu sama lain. Begitu juga ketika berlakunya banjir atau bencana alam, masyarakat tanpa mengira kaum berganding bahu membantu mangsa yang memerlukan. Semangat inilah yang membuktikan bahawa perpaduan masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Jelaslah bahawa perpaduan yang kukuh bukan berlaku secara kebetulan, tetapi lahir dari penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara. Hadirin yang dihormati, isi kedua, rukun negara melahirkan rakyat yang berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Prinsip seperti keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan mengajar kita supaya menghormati undang-undang, menjaga adab dan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkannya dengan menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah, tidak meniru dalam peperiksaan dan sentiasa bercakap dengan sopan. Dalam dunia digital pula, kita hendaklah menggunakan media sosial secara berhemah. Jangan mudah menyebarkan berita palsu, menghina orang lain atau menulis komen yang boleh menimbulkan pergaduhan. Jika setiap rakyat mempunyai sikap berdisiplin, berakhlak mulia, negara akan melahirkan generasi yang berintegriti serta mampu memimpin Malaysia ke arah yang lebih cemerlang. Sidang hadirin yang saya hormati, isi ketiga, rukun negara menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. Sesebuah negara tidak akan mencapai kemajuan jika rakyatnya sering bermusuhan. Keamanan merupakan syarat utama kepada pembangunan. Apabila negara aman, pelabur luar akan yakin untuk melabur, peluang pekerjaan bertambah, ekonomi berkembang dan taraf hidup rakyat turut meningkat. Lihatlah negara kita hari ini. Malaysia mampu membangun dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, pelancongan dan ekonomi kerana rakyat hidup dalam suasana yang stabil. Semua kejayaan ini tidak akan dapat dicapai tanpa perpaduan yang kukuh. Oleh itu, jelaslah bahawa perpaduan yang diasaskan oleh rukun negara menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. Hadirin sekalian, namun begitu kita tidak boleh leka. Pada masa kini, perpaduan negara berdepan dengan pelbagai cabaran.
penyebaran berita palsu, ucapan kebencian, isu pergauman dan fitnah di media sosial boleh memecah belahkan masyarakat. Jika perkara ini dibiarkan, keamanan yang kita nikmati selama ini boleh tergugat. Oleh sebab itu, setiap rakyat perlu menjadi pengguna media sosial yang bijak. Semak dahulu kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi. Hormatilah perbezaan pendapat dan elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Ingatlah hanya dengan sikap menghormati, perpaduan terus dapat dipertahankan. Hadirin yang dikasihi, sebagai generasi muda, kita memikul amanah yang besar. Kita bukan sekadar pewaris negara, malah penentu masa depan Malaysia. Penghayatan terhadap rukun negara mestilah bermula dari diri sendiri. Mulakan dengan menghormati ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Hulurkan bantuan tanpa mengira bangsa. Amalkan nilai sopan santun dalam setiap percakapan dan jadilah contoh yang baik kepada masyarakat. Sesungguhnya perubahan yang besar sentiasa bermula dengan langkah yang kecil. Jika setiap rakyat memainkan peranan masing-masing, saya yakin Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang aman, maju dan dihormati di pesada dunia. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menegaskan bahawa rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi mesti menjadi amalan dalam kehidupan. Selagi rakyat Malaysia berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara, selagi itulah perpaduan akan terus utuh dan kemajuan negara akan terus berkembang.